orang mancung sebabkan hari ni hari pembukaan. Tapi sebelum tu kita nak cerita, ini adalah menu utama kami yang panggil ais matcha. Sebelum ni di mana-mana event kami tak biasa bawa, tapi sebabkan kami dah mai ke kawasan Manjung, kami nak perkenalkan pula menu terbaru kami yang panggil ais matcha. Yang ni adalah best seller yang dipanggil matcha strawberry drizzle sama dengan whipping cream. So kita nak try rasa tak mana kait. Sebelum tu kalau kata apa nak rasa, apa kena kacau dulu, bagi dengan sebati dengan whipping cream. Penuh elok nak rasa dulu whipping cream. Dia terasa dia menyayang tak. Kalau kata ais matcha ni, dengan campuran strawberry tu lebih kurang sama-sama balance lah. Dia tak terlampau rasa rumput ataupun tak terlampau rasa masam strawberry. So rasanya lebih kurang sama balance. Untuk orang Mancung hari ni yang nak dapatkan ais matcha the best seller ni, tunggu apa ni? Meleleh weh. Jom pergi dulu.